Tak reti apa, keluar saja haid dia kata. Haid dia keluar daripada kemaluan perempuan. Dan kena tahu sifat-sifat dia. Jadi itu perkara yang ketujuh ni. Kemudian apabila terlibat dengan janabah, keluar mandi dia. Abang pula kena mandi wajib ni, kena mandi janabah. Caranya begini. Kena tahu yang tu. Mandi junub, mandi wajib, mandi janabah kita kena tahu. Saya kita pun nak mandi, nak bagi tahu sebab dia akan mandi bila terlibat dengan junub ataupun janabah. Wiladah ni apa dia? Wiladah iaitu bersalinlah beranak. Kan? Kalau kata perempuan itu beranak tapi tak keluar darah, ada. Tapi banyaknya kalau dah beranak tu darah keluar. Tapi ada. Sumpah tadi kita sebut tadi tu, ada orang perempuan yang tidak kedatangan haid. Majoritinya ada, tapi ada yang tak keluar haid. Wiladah. Kalau wiladah tak keluar darah, mandi wiladah. Dan hukum dia adalah